Siapa yang ada masalah sakit pinggang? Jadi kita dah settlekan masalah sakit pinggul. Untuk orang mak-mak, orang yang lepas bersalin mesti selalu sakit pinggang dengan pinggul. Jadi stay lagi, sharekan kepada kawan-kawan kita untuk bantu lebih ramai yang ada masalah sakit pinggang dan pinggul. Tapi ini adalah poin yang sangat penting. Siapa yang ada sakit lutut, siapa yang ada masalah sakit sciatica, siapa yang ada masalah sakit krem-krem kaki, dia mesti berkaitan dengan masalah sakit pinggang. Selalu siapa yang ada masalah di bahagian L4, L5, ada saraf tersepit di bahagian L4, L5 hingga ke S1 sampai ke S3, dia mesti akan ada masalah sakit lutut, sciatica, sakit pinggul, sakit kaki. Mesti dikonfirm. Ini yang selalu saya jumpa. Alright, kalau ada yang masalah macam tu, boleh datang jumpa kita insya-Allah. Lelaki urut lelaki, wanita urut wanita. Jadi, boleh telefon kita dulu. Kita cari dulu tulang belakang. Okey, selapat tulang belakang. Imagine kita punya 3 jari. Jari tengah ni adalah jari tulang belakang. Kiri dan kanan ni adalah urat belakang kita ataupun urat pinggang kita, kiri dan kanan. Jadi kita letak dulu. Dapat tulang belakang, kita letak kita punya jari. Okey, yang tengah ni adalah tulang belakang, kiri dan kanan ni adalah urat masalah sakit pinggang. Jadi macam mana cara urut? Okey, dah dapat, kita letak jari. And then cara dia nak tekan, kalau betul kita pakai minyak, kita buat dry massage, kita guide macam ni, urut. Macam ni urut. Tapi kita tak boleh nak tunjuk pakai minyak. Okey? Kita urut macam gini. Macam gini pun boleh. Kita tolak. Sini sangat cantik. Sangat sedap. Kita pakai kita punya sendi jari. Okey, urut bahagian sini. Ataupun kita boleh urut, cari dulu tulang belakang. And then kita gunakan kita punya ibu jari, tekan. Okey, ni nampak? Kita punya, ini adalah di tengah-tengah adalah tulang. So, angkat jari ni tadi, letak. And then tekan. Kita ubahkan jari kita. Jari ni tadi, jadikan tulang belakang. And then ni tekan sahaja. Tekan tolak ke luar. Tekan tolak ke luar. Bolehlah datang ke SK Wellness berhadapan dengan Maidin Meru Ipoh Perak, bersebelahan dengan Nasi Kandar di Naina.